Bahkan ada amalan-amalan yang sangat ganjil dilakukan, seperti melakukan mut'ah pada malam berkenaan, tutup lampu dan bertukar pasangan. Kadang-kadang mereka tak nampak, sehingga ada orang Syiah yang menulis juga buku bagaimana mereka kena bagi cincin dan gelap ni. Bila-bila besok pagi esok dia tengok cincin dia tu duduk di tangan anak perempuan dia, pasal dia pun tak perasan, gelap. Ahli sunnah berlepas diri daripada hal yang seperti ini. Seorang mufti atau penceramah mendakwa sesuatu kes yang berat. Kononnya pengikut mazhab Syiah mengamalkan pesta itu dengan menutup lampu dan bergaul laki-laki perempuan secara haram tanpa bukti dan keterangan. Inilah tuduhan yang sangat berat kerana ia menyentuh maruah agama dan akidah. Melibatkan pengikut mazhab yang berjumlah kira-kira 200 juta orang di seluruh dunia. Jenuhlah tanggung fitnah dan dosa. Amat berat, tuan-tuan sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tasibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidikilah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada satu kaum kerana kejahilan, lalu kamu menyesali perbuatan itu. Ala kulli hal, menjawab fitnah ini hendaklah kita bimbing masyarakat kepada disiplin ilmiah dan akhlak Islam. Tuan-tuan sekalian, tiada dalil dalam mana-mana kitab Syiah yang muktabar tentang pesta demikian itu, sampai menutup lampu dan bercampur gaur. Tuduhan ini hanyalah rekaan semata-mata. Ulama muktabar Syiah dan Sunni menolak perbuatan keji demikian. Semua mazhab Islam sepakat bahawa zina, insest, sumbang mahram atau hubungan tanpa akad yang sah adalah haram. Kitab-kitab Syiah seperti Al-Kafi Al-Kulaini, Man La Yahdurul Faqih Syekh Sadu atau Tahdzibul Ahkam Syekh Tusi tidak pernah menghalalkan zina. Bahkan hukum hakam perkahwinan dalam Syiah sama ketatnya dengan Ahlus Sunnah. Sebenarnya taktik tuduhan keji dan pembohongan yang bertujuan menentang musuh siasah tidak asing dalam sejarah Islam. Ia adalah kesinambungan daripada politik pembohongan dan helah yang diperkenalkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Saudara-saudari sekalian, Muawiyah pernah menginstitusikan fitnah terhadap Ali bin Abi Thalib melalui mimbar-mimbar, iaitu media massa pada zaman itu. Tujuannya adalah menghitamkan wajah lawan politik supaya masyarakat membenci Ahlul Bait. Muawiyah juga menyebarkan riwayat palsu yang direka oleh tukang cerita upahan. Semua ini adalah pembunuhan karakter dengan menggunakan agama sebagai alat propaganda. Hari ini, apabila ada penceramah atau mufti dalam platform media sosial menuduh Syiah dengan amalan keji tanpa bukti, itu tidak lain hanyalah mengulangi politik Muawiyah bagi mengekalkan kuasa dengan fitnah, manipulasi dan mencetuskan kebencian, bukan secara hujah ilmiah. Maka dengan itu, saudara-saudari sekalian, sidang penonton yang dirahmati Allah, saya ingin membacakan secara ringkas kisah dalam Perang Siffin dari kitab Tarikh Tabari, jilid yang kelima muka surat 43. Dalam Perang Siffin, salah seorang panglima besar di pihak Imam Ali, iaitu Hashim bin Utbah Al-Mirqal, yang digelar sebagai Al-Mirqal kerana kelincahan dan keberaniannya di medan tempur. Ketika sedang bertempur, Hashim berhadapan dengan seorang pemuda Syam yang berperang dengan penuh keberanian. Tapi anehnya, sambil menghayun pedang, dia melaknat Imam Ali dan menuduhnya tidak menunaikan solat. Hashim lalu menegurnya, "Ya Abdullah, ittaqillah fa innaka raji'un ila Allahi fasa'aluka an hadzal mawqif." Wahai hamba Allah, takutlah kepada Allah. Engkau akan kembali kepadanya dan dia akan bertanya mengapa engkau berada di medan ini. Pemuda itu menjawab, "Inni uqatilukum li'anna sahibakum la yusalli kama zukirali." Aku memerangi kamu kerana pemimpinmu, iaitu Ali, tidak solat sebagaimana diceritakan kepadaku. Hashim tersenyum pahit lalu membongkar fitnah itu. "Innahu awwalu man shalla ma'a Rasulillah wa afqahu khalqillah fi dinillah." Beliaulah Ali bin Abi Thalib, orang pertama solat bersama Rasulullah dan manusia paling faqih dalam agama Allah. Hashim menambah, "Lihatlah tentera bersamaku, semuanya pembaca Al-Quran, ahlu qiyamil lail. Bagaimana kamu boleh tertipu dengan pendustaan ini?" Lalu pemuda itu akhirnya tersentak. Dengan penuh malu dia berkata, "Hal tajidu li min taubatin?"
adakah masih ada jalan taubat untukku? Hashim pun menjawab dengan lembut, Naam, tub ilallahi, yatub alaika. Ya, bertaubatlah kepada Allah, nescaya Allah menerima taubatmu. Maka pemuda itu pun berpaling meninggalkan barisan Muawiyah. Namun rakan-rakannya menjerit, Khada'akal Iraqi, orang Iraq itu telah menipumu. Lalu ia menjawab, tidak, bahkan dia menasihatiku. Jadi, saudara-saudara sekalian, pengajaran dari kisah ini, fitnah media Muawiyah. Ratusan cerita palsu disebar untuk mengulangi dusta. Ali tidak solat. Pengulangan ungkapan ini cukup untuk menanam keyakinan palsu dalam jiwa tentera Syam. Orang jahil yang menerima kesan propaganda ini rela mengorbankan nyawa atas dasar berita bohong. Menyangka jihad menentang orang paling abid di kalangan umat itu adalah baik. Walau bagaimanapun, peranan ulama dan da'i seperti Hashim amat diperlukan. Kita mesti membalas fitnah dengan ilmu hujah akhlak, bukan dengan emosi. Satu dialog jujur telah menyelamatkan seorang insan dari terpedaya dalam Perang Siffin. Inilah contoh nyata bahawa politik pembohongan Muawiyah bukan sekadar sejarah, tapi pengajaran sepanjang zaman. Jika umat mudah percaya fitnah media tanpa dalil, berarti mereka juga sanggup memerangi kebenaran. Saudara-saudari, mari kita teliti dengan lebih mendalam penipuan dalam agama menurut kitab Al-Farq Bainan Nasihah wa Ta'yir. Sila ikuti sampai habis perbahasan saya ini. Nescaya anda akan dapati bahawa pengarangnya Ibnu Rajab Al-Hanbali akan membawa contoh penipuan yang dilakukan oleh kelompok Bani Umayyah. Kitab Al-Farq Bainan Nasihah wa Ta'yir. Wa min azharit ta'yir izhar as-su'i wa isya'atuhu fi qalibin nus. Maksudnya, antara bentuk ta'yir atau memburukkan seseorang yang paling jelas ialah menyebarkan keburukan dalam bingkai nasihat. Boleh juga difahami sebagai orang yang mengecam, mengutuk, memburukkan orang lain dalam acuan ceramah agama. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, pengarang menegaskan ada orang yang berpura-pura mendakwa kebenaran, tapi tujuan batinnya hanyalah mencerca dan menyakiti. Itulah dia saudara-saudara kaum munafik. Baik, sekarang kita lihat ayat Al-Quran yang menceritakan golongan yang suka mengaibkan orang atas nama agama ini. Ibnu Rajab mengisyaratkan ayat Al-Quran tentang pendustaan atas nama agama. La tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ayyahmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Jangan sekali-kali menyangka bahawa mereka yang bergembira dengan apa yang telah mereka lakukan dan suka dipuji kerana apa yang mereka tidak lakukan. Jadi Al-Quran mengecam budaya pencitraan berlagak baik, meminta pujian, tetapi amalannya palsu. Ini asas kepada hipokrasi keagamaan. Ayat ini menegaskan bahawa pencitraan agama tanpa kejujuran adalah jenayah rohani, spiritual crime. Menurut kerangka Ibn Rajab, ia adalah ciri-ciri munafik, bukan nasihat yang sebenar. وهذه الآية نزلت في اليهود لما سألهم النبي عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره. Ayat ini diturunkan mengenai kaum Yahudi ketika Nabi bertanya kepada mereka tentang sesuatu, lalu mereka menyembunyikannya dan memberikan jawapan yang lain. Kisahnya ketika Nabi bertanya tentang sesuatu yang bersifat keagamaan, sebahagian Yahudi menyembunyikan kebenaran, kitman al-haq, lalu memberikan jawapan lain demi mengaburi atau menyelewengkan fakta. Waqad arahu an qad akhbaruhu bima sa'alahum anhu wastahmadu bidzalika alaihi wa farihu bima atau min kitmanihi wa ma sa'alahum anhu. Mereka menampakkan kepada baginda seolah-olah mereka telah pun menjawab apa yang ditanyakan. Lalu dengan itu mereka mencari pujian daripadanya dan bergembira dengan perbuatan menutup kebenaran berkenaan perkara yang baginda tanyakan. Fahadhil khisalu khisalul yahudi wal munafiqin. Sifat-sifat ini ialah sifat kaum Yahudi dan orang munafik. Inilah tabiat digolongkan oleh penulis sebagai sifat Yahudi dan munafik dalam kerangka klasik, iaitu tipologi moral, menutup hakikat, memanipulasi persepsi dan mencari kredit agama tanpa amanah. Wa huwa ayyuzhirul insanu fi dhahiri qawlan aw fi'lan wa huwa fi suratil lati zahara 'alaiha hasanun. Seseorang menzahirkan kata-kata atau perbuatan yang pada zahirnya tampak baik. Wa maqsuduhu bidzalika tawassulu ila aradin fasidin fayuhmaduhu
ala ma azhara min zalikal hasani wa yatawassalu huwa bihi ila gharadihi al-fasidi alladhi huwa abtanahu. Tetapi tujuannya ialah mencapai matlamat yang rosak, lalu dia dipuji kerana kebaikan yang ditunjukkannya, sedangkan dia menggunakan hal itu untuk mencapai tujuan buruk yang disembunyikannya. Pengarang menjelaskan hipokrasi yang dibungkus atau dibalut dengan agama, iaitu seseorang yang menampilkan ucapan perbuatan yang kelihatan baik di mata orang, tetapi itu semua adalah topeng. Niat sebenar orang itu ialah mencapai matlamat yang rosak, agenda peribadi demi kuasa, pengaruh, keuntungan atau menjatuhkan orang lain. Wa yafrahu bihamdihi ala dhalika allazi azhara annahu hasanun wa fil batini syai'un wa ala tawassulihi fil batini ila gharadihi sayy fatatimmu lahul faidatu wa tanfuzu lahul hilatu bihadzal khida'. Dia gembira dipuji atas perkara yang kelihatan baik itu, walhal di batinnya adalah tujuan lain, dan dia bergembira melalui cara tersembunyi itu supaya dapat sampai kepada tujuan jahatnya. Maka jadilah manfaat atau muslihatnya itu berjaya, iaitu dengan menggunakan tipu daya. Itulah hakikat penipuan persepsi awam, menghalalkan pembunuhan karakter dan mengheret orang ramai menyokong kezaliman atas nama kebaikan. Saudara-saudara sekalian, untuk menghadapi fitnah ini tidak lain hanyalah tabayyun dan elakkan memberi pujian atau kredit atau juga menormalisasi ceramah yang menghasilkan kezaliman. Wa man kanat hazihi sifatuhu fa huwa dakhilun fi hazihi al-ayati wala budda fahuwa mutawa'adun bil azabil alim wa mithalu dhalika. Sesiapa yang memiliki sifat demikian pasti termasuk dalam ayat ancaman tersebut. Dia diancam dengan azab yang pedih. Contohnya, ayuridal insanu zamma rajulin wa tanqisuhu wa izharu aibihi liyanfiral nasu anhu imma mahabbatan li izaihi aw li adawatihi aw makhafatan min mazahamatihi ala malin aw riasatin aw ghairi dhalika minal asbabil madhmumah. Seseorang mahu mencela dan merendahkan orang lain serta menampakkan aibnya agar orang ramai menjauhi daripadanya, sama ada kerana suka menyakitinya, kerana permusuhan atau takut dia bersaing dalam harta, jawatan dan selainnya daripada sebab-sebab tercela. Jelas di sini, sesiapa yang sengaja membungkus niat jahat atas pentas ceramah lalu menggunakan agama untuk mencela, merendah dan mengaibkan orang lain supaya dijauhi masyarakat, maka ia termasuk dalam ancaman azab yang pedih. Fala yatawassalu ila dhalika illa bi izhari ta'ni fihi bisababin dini. Lalu dia tidak dapat mencapai tujuan itu kecuali dengan menzahirkan cercaan atas nama agama. Demikianlah mekanisme helah matlamat menjatuhkan lawan hanya tercapai jika serangan dibungkus sebagai cercaan agama, kononnya atas nama akidah atau membela sunnah. Ini memberikan legitimasi moral palsu kepada tindakan yang sebenarnya beragenda. Bingkai agama ini menambahkan nilai emosi atau marah kerana agama, mengangkat pelaku moral high ground dan membisukan bantahan, sehinggakan mangsa mudah dilabel sebagai sesat. Ibnu Rajab Al-Hanbali memberikan contoh klasik bagaimana kebatilan disarung dalam acuan nasihat. Kata pengarang ini, ayyuzhira ta'na alaihi litawassala bidzalika ila hawahu wa aradihi al-fasidi fi qalibin nush, menzahirkan celaan terhadap seseorang demi mencapai hawa nafsu dan tujuan buruknya dalam bentuk seolah-olah nasihat. Wadzabbi an ulama'i syar'i, serta pembelaan terhadap ulama syarak. Wa bimithli hadhil makidati kana zulmu Bani Marwan. Contoh helah seperti ini ialah kezaliman Bani Marwan. Bani Marwan juga adalah Bani Umayyah yang terkenal kejam, bengis dan zalim terhadap ahli bait. Wa atba'ihim yashtamiluna an-nasa ilaihim, dan para pengikut mereka yang memikat hati manusia kepada mereka. Wa yunaffiruna qulubahum an Ali bin Abi Talib wal Hasan wal Husain wa zurriyatihim radhiyallahu anhum ajma'in. Dan dalam masa yang sama menimbulkan kebencian terhadap Ali, para sahabatnya, Al-Hasan, Al-Husain dan seluruh keturunan mereka. Semoga Allah meridai mereka semua. Jadi tuan-tuan sekalian, sampailah kita kepada kesimpulan. Pola fitnah adalah sama sejak dulu. Tuduhan mufti itu menggambarkan pola propaganda klasik Muawiyah dan tipologi munafik sebagaimana dalam kitab Ibnu Rajab Al-Hanbali. Saya dengan ini menolak tuduhan tidak bermoral dari mufti itu. Justru itu takutlah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Al-Quran
mengecam pencitraan agama dan fitnah. Kita semua akan menghadap dan menjawab soalan di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Ibnu Rajab menegaskan penzahiran cercaan dalam pakaian nasihat adalah sifat munafik. Inilah pola propaganda kuno, ketinggalan zaman. Sekarang tibalah zaman menyemak kembali atau tabayyun. Sila tunjukkan akhlak dengan ucapan berilmiah. Sila mohon maaf. Kembalilah kepada akhlak nasihat agar fitnah agama tidak beranak pinak. Bukan ta'yir yang memecahkan umat dan mencalarkan imej jabatan mufti. Cinta baginda Ali, kasih yang sejati, Nahjul Balaghah mekar mewangi di hati. Ketahuilah olehmu, jantung dalam tubuhku, denyut nadinya mekar di jalan Ali. Dari Ali kami warisi ketakwaan, kami tak gentar bagai taufan. Darinya kami warisi kecintaan pada Quran dan ilmu pengetahuan. Wahai insan, renunglah dirimu, kami hayati jejak langkah Ali. Wahai insan, bangkitlah jiwamu, kami warisi cahaya iman Ali. Labbaika ya Ali, labbaika ya Ali, ya Murtada. Labbaika ya Ali, ya Murtada. Labbaika ya Ali, labbaika ya Ali, ya Murtada. Labbaika ya Ali, ya Murtada. Labbaika ya Ali, labbaika ya Ali, ya Murtada. Labbaika ya Ali, ya Murtada. Labbaika ya Ali, labbaika ya Ali, ya Murtada. Labbaika ya Ali, ya Murtada. Cinta baginda Ali, kasih yang sejati, Nahjul Balaghah mekar mewangi di hati.